Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast TPGs TV. Saya Nur Amni Humaira Dan saya Nuzara Sumaya. Pada hari ini, kita akan bersama seorang calon guru yang membuktikan bahawa kekurangan bukanlah penghalang untuk mencapai kejayaan dalam bidang pendidikan. Tahniah cikgu, baru-baru ini mendapat anugerah OKU Berwibawa peringkat daerah Marang. Okey, terima kasih adik Zara Sumaya dan adik Amni. Mari kita dengarkan perkongsian inspirasi daripada tetamu kita. Boleh cikgu perkenalkan diri terlebih dahulu? Okey, baik. Terima kasih kepada moderator. Okey, cikgu bernama Muhammad Afiq Syahmi bin Muhammad Saleh. Okey, cikgu dilahirkan di Alustar Kedah dan seterusnya menetap di Melaka. Cikgu bersekolah di Melaka dan menyambung pelajaran seterusnya di IPG Tunku Bainun. Dan seterusnya berkhidmatlah. Posting pertama cikgu ialah di SK Nanga Matah iaitu di Sarawak. Okey, kalau ada rezeki bolehlah ke sana nanti. Di Sarawak. Menarik tempat InsyaAllah. tersebut. Okey, dan daripada Sarawak cikgu memohon pulanglah ke Semenanjung. Dan cikgu dapat berkhidmat di SK Seri Sekincan selama 9 tahun dan dapat bertukar ke SK Teluk Kalung dan seterusnya di SK Bukit Gasing Marang lah, Terengganu. Boleh kongsikan cabaran terbesar yang cikgu hadapi sebagai seorang OKU dalam perjalanan untuk menjadi seorang guru? Setiap orang mempunyai cabaran sebagai manusia, tidak kira OKU ataupun orang normal. Betul. Jadi cabaran sebenarnya sama saja, cuma cikgu sentiasa menetapkanlah pada diri cikgu, kita kena sentiasa percaya pada qada dan qadar, dan juga yang paling penting sekali, kita kena percaya kita adalah aset kepada masyarakat. Macam mana kita nak jadi aset, kita kena menyumbanglah sesuatu kepada masyarakat. Kita ni tak kira normal ataupun OKU, kita masing-masing ada kelebihan masing-masing. Okey, jadi di sini juga cikgu nak berterima kasihlah kepada pentadbir-pentadbir cikgu PGB yang banyak memainkan peranan lah selama cikgu berkhidmat. Okey, antaranya di SK Seri Sekincan, pengenalan pertama cikgu mengenai digital. Bagaimana cikgu menjadi seorang guru digital, bermula dengan cikgu memegang jawatan sebagai guru pusat asas dan seterusnya menjadi guru penyelaras bestari. Di situ cikgu mengenali digital lah, sedikit. Tetapi apabila cikgu berpindah ke Kemaman, cikgu mula mengetahui mengenai tandingan robotik. Tapi alhamdulillah, walaupun cikgu tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang robotik, VGB cikgu iaitu Cikgu Zalani sekarang ni yang berkhidmat di PPD Kemaman, telah pun meminta bantuan daripada lecturer Tati, pensyarah Tati untuk mengajar cikgu lah sedikit sebanyak mengenai robot tracing. Pada masa tu memang cikgu tak tahu apa-apa pun pasal robot tracing. Tapi alhamdulillah, pasukan cikgu dan pasukan sekolah cikgu lah telah berjaya ke peringkat negeri. Selepas tu cikgu berpindah ke SK Bukit Gasing. Cikgu pun terima kasih kepada guru besar iaitu Cikgu Amir bin Hamzah yang telah banyaklah mencungkil bakat cikgu. Walaupun pada awal ni cikgu rasa macam kita dah banyak sangat dah ilmu baru kan. Jadi sampai di sini Cikgu Amir telah memberi satu tanggungjawab yang baru iaitu penyelaras kepada podcast ni. Alhamdulillah, podcast ni telah menjadi satu peneraju lah kepada setiap podcast di negeri Terengganu. Apakah yang mendorong cikgu memilih bidang pengguruan? Bidang perguruan pada asalnya cikgu berminat kerana cikgu nampak dia macam cikgu punya ayah saudara cikgu merupakan seorang guru lah. Dia juga merupakan seorang lecturer. Jadi cikgu nampak banyak kelebihan dan menariklah untuk dia setiap kali mengajar di depan orang ramai kan. Bagaimana seorang guru tu nampak hebat. Walaupun tidaklah mempunyai duit yang banyak, tapi nampak dikenali, dihormati masyarakat lah. Jadi itu antara salah satu sebab lah cikgu memilih perguruan. Seterusnya cikgu rasa perguruan ni dia berfokus kepada akademik pada mulanya.
untuk mengajar saja kan, yang cikgu cerita tadi, bapa saudara cikgu tu. Seterusnya cikgu nampak bila cikgu berkhidmat, untuk praktikum di SK Pematang Buluh, cikgu nampak dia lebih luas lagi, iaitu kita melatih murid untuk bersukan, dan juga sekarang ni banyaklah kita boleh meningkatkan, sama ada skill seorang guru. Guru ni bukan sekadar mengajar tetapi dia juga dia melatih, dia membina, dia dia melahirkan ramai murid untuk ke arah yang lebih baiklah. Sekarang ni kita nampak antaranya adik Amni dan adik Sumayah dah boleh berpodcast, menjadi seorang moderator Terima yang baik. kasih. Mungkin satu hari nanti akan menjadi, penyampai berita ataupun mungkin boleh menjadi seorang Perdana Menteri. Kita tak tahu. Cikgu doakan yang terbaiklah untuk semua. Terima kasih. Apakah pesanan dan harapan cikgu kepada murid-murid atau individu OKU untuk mempunyai impian besar dalam kehidupan? Okey, baik. Jadi soalan ni cikgu rasa mudah saja, sebagai tak kisahlah walaupun orang normal ataupun orang OKU, kita perlu yang pertama sekali positiflah dengan diri kita. Yang pertama kita kena ada sikap positif. Dan yang kedua, cikgu selalu terapkan ialah itkan lah. Itkan tu apa? Tahu? Tak. Tak tahu. Okey, itkan ialah sikap bekerja dengan bersungguh-sungguh lah. Walaupun kita tak tahu benda tu, kita cuba. Kita cuba dulu, insya-Allah perjalanan kita akan dipermudahkan. Yang ketiga, cikgu suka letakkan inilah Allah yang segala-galanya lah. Allah ni kita kena memohon lah, memohon pada dia sebab kita kena sentiasalah ingat pada dia. Dia yang bagi kita segala-galanya. Dia bagi kita sihat, dia bagi kita hidup, tu adalah nikmat lah. Sekarang ni stigma masyarakat, cikgu rasa ramai yang bila dengar OKU dia akan rasa macam OKU, dia macam merendahkan OKU tersebut. Padahal kalau ikut ramai yang berjaya, antaranya Nick Vucevic. Dia pernah buat buku. Buku je menceritakan bagaimana menjadi orang yang berjaya lah. Dia limitless. Kita ni manusia ni, kita selagi macam cikgu kata tadi, itkan, selagi kita boleh buat, kita buat yang bersungguh-sungguh. Yang penting kita bersungguh-sungguh, percaya pada kadar dan kadar, dan jangan lupa berdoa lah. Itu yang penting. Kita kena rapat dengan Tuhan sebab kita akan kembali kepada siapa? Pada Tuhan. Kembali pada Allah baliklah. Betul cikgu. Terima kasih atas perkongsian yang sangat memberi inspirasi kepada kita semua. Semoga kisah ini menjadi motivasi bahawa individu mempunyai potensi untuk berjaya jika terus berusaha dan tidak berputus asa. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan Salam sejahtera. bye.